Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video persembahan saya pada hari ini. Video ini adalah bertujuan utama untuk memenuhi kehendak tugasan 3 pentaksiran berterusan bagi kod kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Video ini akan membentangkan tentang tajuk kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Jadi, pensyarah saya bagi kursus ini adalah Encik Thailand, anak lelaki Muniandi. Izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Zuhaira Nasrin binti Zulkifli, memegang nombor kad matriks P22243002 daripada IPG Campus Ipoh. Di sini saya sertakan soalan tugasan di mana kami dikehendaki untuk menilai kesan perubahan pendidikan semasa kepada mobiliti sosial pelajar. Tugasan ini perlu dilaksanakan melalui video pembentangan. Sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini iaitu kesan perubahan pendidikan semasa kepada mobiliti sosial pelajar, saya akan menerangkan terlebih dahulu definisi dan konsep. Apakah itu? Mobiliti sosial merujuk kepada gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain ataupun gerak pindah dari satu status kepada satu status yang berbeza. Ini selalu berlaku apabila ada perubahan sosioekonomi seseorang dan itulah dikenali sebagai mobiliti sosial. Selain itu, mobiliti sosial ini juga merujuk kepada pergerakan sosial ataupun individu untuk meningkatkan taraf seseorang dari aras bawah kepada satu tahap yang lebih tinggi ataupun lebih baik, sama ada berlaku disebabkan peningkatan ataupun penurunan status. Menurut Nur Hayati 2011, proses perubahan dan pergerakan seseorang ataupun kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat adalah merupakan mobiliti sosial. Setelah kita memahami ataupun kita telah mengetahui secara dasarnya apakah itu mobiliti sosial, barulah kita boleh untuk pergi ke lebih dalam lagi tentang tajuk kita iaitu kesan perubahan pendidikan semasa dengan mobiliti sosial pelajar. Jadi mari kita teruskan pembentangan kita pada hari ini. Perubahan dalam sistem pendidikan semasa mempunyai kesan yang sangat signifikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Pendidikan sering kali dianggap sebagai alat utama ataupun wadah utama untuk mempromosikan mobiliti sosial. Ianya membolehkan individu untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka melalui pencapaian akademik dan juga kemahiran profesional. Jadi di sini terdapat 5 perubahan pendidikan semasa di Malaysia, iaitu yang pertama transformasi pendidikan, yang kedua aspirasi murid, yang ketiga iklim sekolah, yang keempat pembelajaran bermakna dan akhir sekali ialah inovasi pendidikan. Transformasi sistem pendidikan yang telah dikemukakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga tahun 2025 telah membawa satu perubahan ataupun satu fasa perubahan pendidikan di Malaysia yang sangat signifikan. Antara beberapa anjakan baharu yang telah diperkenalkan iaitu sebanyak 11 anjakan telah diperkenalkan di dalam sistem pendidikan Malaysia untuk menambah baik sistem pendidikan sedia ada yang melibatkan semua pihak dalam memartabatkan pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Murid akan mendapat pelbagai manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan dan tanpa mengira latar belakang dan juga akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang sangat kondusif. Jadi seperti yang kita dapat lihat di paparan slide, terdapat 11 anjakan PPPM 2013 hingga 2025. Antaranya adalah anjakan yang pertama adalah untuk menyediakan kesamarataan akses dalam pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua adalah untuk memastikan setiap murid ini profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga merupakan untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Dan anjakan yang keempat adalah transformasi perguruan ini dijadikan sebagai profesion kerjaya pilihan. Dan yang kelima adalah untuk memastikan kepimpinan yang berintegriti dan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan banyak lagi anjakan-anjakan yang ada dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini. Jadi setelah kita fahami apakah itu transformasi pendidikan PPPM 2013 hingga 2025, jadi apakah kesan transformasi pendidikan itu tadi terhadap mobiliti sosial pelajar? Jadi saya akan kemukakan 3 kesan positif terlebih dahulu. Yang pertama, peluang pendidikan lebih inklusif dan lebih terbuka. Hal ini saya katakan demikian kerana melalui PPM sebentar tadi, akses kepada pendidikan akan lebih diperluaskan termasuk kepada pelajar luar bandar dan juga pelajar berkeperluan khas seperti dalam anjakan yang pertama tadi iaitu untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualiti bertaraf antarabangsa. Dengan peningkatan akses pendidikan berkualiti dalam PPPM itu tadi, pelajar daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi akan mendapat peluang yang sama untuk mengikuti pendidikan yang lebih baik dalam arus perdana. Terdapat juga program-program seperti dasar pendidikan inklusif akan diperkenalkan dan telah diperkenalkan, ianya membolehkan pelajar berkeperluan khas ini untuk mendapatkan akses yang sama dalam sistem pendidikan negara Malaysia. Seterusnya untuk poin yang kedua iaitu peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan 11 anjakan yang ada di dalam PPPM 2013 hingga 2025 itu tadi, kita dapat lihat kesemuanya telah memberi penekanan kepada untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Antaranya adalah penekanan kepada latihan guru dan juga penggunaan teknologi. Dengan ini secara tidak langsungnya akan meningkatkan keberkesanan pendidikan di Malaysia. PPM juga telah menekankan beberapa aspek dalam untuk meningkatkan kualiti sesi PDP di Malaysia ini yang pada akhirnya akan membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik dalam kalangan pelajar. Selain itu, peningkatan latihan guru dan penyesuaian kurikulum dengan kemahiran berfikir aras tinggi kehebat ini akan lebih membantu pelajar untuk meningkatkan daya intelek mereka.
Seterusnya untuk poin yang ketiga iaitu meningkatkan daya saing pelajar dalam pasaran kerja. Pelaksanaan transformasi pendidikan melalui PPPM 2013 hingga 2025 ini bukan sahaja telah meningkatkan daya saing pelajar dalam pasaran kerja, malahan telah memberi kesan secara tidak langsung kepada mobiliti sosial pelajar, iaitu keupayaan seseorang itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini saya katakan demikian kerana kurikulum yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dan juga penggunaan teknologi akan membolehkan pelajar lebih bersedia untuk memasuki institusi pengajian tinggi yang berkualiti. Ini telah memberi mereka akses kepada program-program akademik yang lebih baik dan juga membuka peluang mereka kepada pekerjaan yang berprestij. Selain itu, dengan pengukuhan pendidikan teknikal dan vocational TVET serta program-program seperti dasar pendidikan inklusif, pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang rendah dan kawasan luar bandar mempunyai laluan alternatif untuk berjaya. Mereka dapat memperoleh kemahiran teknikal dan profesional yang relevan dengan pasaran kerja sekaligus meningkatkan status sosioekonomi mereka. Di sini saya telah memaparkan satu paparan akhbar secara dalam talian iaitu daripada Sinar Harian pada tarikh 21 November 2024. Akhbar ini mengisahkan tentang kadar keciciran murid sekolah menengah yang telah menurun secara konsisten dan peningkatan peratus enrolment TVET pada sejak 2019 antara hasil ataupun kejayaan PPM yang dapat direkodkan, dapat dibuktikan dan telah memberikan kesan yang positif kepada mobiliti sosial pelajar. Ketua Pengarah Pendidikan pada waktu itu, Azman Adnan, telah berkata pada 2019 data keciciran murid sekolah menengah mencatatkan sebanyak 1.14% dan telah menurun sebanyak 1.13% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 telah menurun lagi kepada 0.99% dan akhirnya menurun lagi kepada 0.83 pada tahun 2023. KPM telah sangat komited dalam menangani isu keciciran pelajar ini dengan melaksanakan pelbagai intervensi bagi memastikan mereka untuk kembali ke sekolah. Beliau berkata demikian dalam satu wawancara khas baru-baru ini yang turut menyentuh mengenai signifikannya dan kejayaan PPM ini serta reformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan pada waktu itu. Jadi berdasarkan paparan akhbar dalam talian itu dapat kita lihat betapa komitednya kerajaan KPM ini dalam melaksanakan PPM untuk memastikan bahawa setiap murid di Malaysia akan mendapat pendidikan yang sama, pendidikan yang berkualiti dan membuka peluang yang lebih luas kepada mereka untuk meningkatkan mobiliti sosial mereka sendiri. Walaupun transformasi pendidikan PPM 2013 hingga 2025 ini telah membawa banyak manfaat, tetapi terdapat beberapa cabaran dan juga kesan negatif lah yang akan dihadapi dan boleh menghalang mobiliti sosial pelajar, terutamanya dalam kalangan mereka yang berasal daripada latar belakang bersosioekonomi yang rendah. Yang pertama, poin yang pertama iaitu ketirisan peluang pendidikan dan pekerjaan. Pelajar daripada kawasan luar bandar dan pedalaman sering berhadapan dengan kekurangan sumber pendidikan seperti tenaga pengajar dan akses kepada teknologi dan infrastruktur yang lengkap. Kekurangan ini akan menyebabkan mereka tidak dapat bersaing secara adil dengan pelajar di kawasan bandar kerana mereka mempunyai lebih banyak peluang untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti. Akibatnya, mereka mungkin sukar untuk memasuki universiti ataupun mendapat pekerjaan yang baik. Sekaligus menyukarkan mereka untuk menaikkan taraf hidup dan meningkatkan mobiliti sosial mereka. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan jurang pendidikan semakin melebar, menjadikan pelajar dari golongan kurang berkemampuan sukar untuk keluar daripada kitaran kemiskinan. Untuk poin yang kedua iaitu jurang digital akan menghalang mobiliti sosial. Transformasi pendidikan semakin bergantung kepada teknologi, tetapi tidak semua pelajar akan mempunyai akses kepada peranti digital dan juga internet yang berkualiti. Pelajar daripada keluarga yang kurang mampu mungkin tidak dapat menyertai pembelajaran dalam talian secara efektif, akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Ketidakupayaan untuk menguasai kemahiran digital juga boleh memberi kesan negatif kepada peluang pekerjaan mereka di masa hadapan kerana pasaran kerja moden semakin menuntut kepada kemahiran teknologi. Tanpa akses teknologi yang mencukupi, jurang digital akan memperlahankan mobiliti sosial pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan menjadikan mereka untuk lebih sukar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Untuk poin yang ketiga iaitu tekanan akademik yang berlebihan akan menjejaskan pembangunan diri. Sistem pendidikan yang terlalu menekankan pencapaian akademik boleh menyebabkan pelajar itu mengalami tekanan emosi dan kebimbangan yang seterusnya boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah akan lebih terkesan kerana mereka mungkin tidak mempunyai akses kepada sokongan tambahan seperti kelas tambahan, tuition ataupun kaunseling akademik. Apabila pelajar ini menghadapi tekanan yang tinggi tanpa bimbingan yang mencukupi, mereka mungkin akan kurang berkeyakinan dan juga akan hilang motivasi untuk mencapai kejayaan akademik dan secara profesional. Ini boleh menghalang mereka daripada meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mengurangkan peluang mereka untuk menikmati mobiliti sosial yang lebih baik. Oleh itu, kerajaan perlu lebih bergerak secara lebih aktif untuk menghapuskan jurang antara bandar dan juga luar bandar dengan caranya menyediakan peruntukan khas ataupun sokongan-sokongan teknikal untuk sekolah di kawasan pedalaman bagi memastikan transformasi pendidikan ini dapat dilaksanakan secara lebih berleluasa. Dan untuk menghadapi masalah tekanan kepada pelajar itu, kerajaan boleh mengintegrasikan program-program kesejahteraan mental dan juga aktiviti kurikulum yang seimbang untuk
untuk mengurangkan tekanan akademik para pelajar. Pendidikan semasa yang kedua iaitu aspirasi murid pula merujuk kepada sebuah sistem pendidikan yang berprestasi tinggi untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka ni menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global pada masa hadapan. Terdapat 6 aspirasi murid yang telah dinyatakan, iaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua kemahiran berfikir, yang ketiga kemahiran memimpin, dan yang keempat kemahiran berbahasa, yang kelima etika dan kerohanian, dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Di aspirasi murid ini telah diharapkan agar setiap murid akan mempunyai keenam aspirasi murid ini. Iaitu yang pertama aspirasi pengetahuan, di mana di peringkat yang paling asas setiap kanak-kanak ni perlulah menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu juga penting bagi setiap murid ini untuk menguasai mata pelajaran sains dan juga matematik, dan mereka juga digalakkan untuk mengembangkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang lain seperti seni, muzik dan juga sukan. Untuk kemahiran berfikir diharapkan bahawa setiap murid akan mempunyai kemahiran berfikir dan bentuk belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka. Dan juga bidang ini perlu diberi perhatian kerana jika tidak ia akan menyebabkan murid ni kurang berupaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik. Dan untuk aspirasi yang ketiga iaitu diharapkan bahawa setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kali ini, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah sangat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid ini akan mencapai potensinya secara penuh dengan mewujudkan peluang yang formal dan juga bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri-ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan memiliki 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Yang seterusnya diharapkan bahawa setiap murid akan mempunyai kemahiran berbahasa. Setiap kanak-kanak sekurang-kurangnya perlulah menguasai bahasa Malaysia, 2 bahasa iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan kedua-dua bahasa ini dalam persekitaran kerja mereka. Di samping itu, KPM juga turut menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Untuk yang keempat iaitu etika, untuk yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal dan serta berani untuk melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Dan akhir sekali, dalam 6 aspirasi murid ini diharapkan bahawa setiap murid akan memperoleh identiti nasional, di mana identiti nasional yang kukuh ini terikat dengan prinsip rukun negara yang diperlukan untuk kejayaan masa depan Malaysia. Setiap murid perlulah berbangga dan dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama dan status sosial ekonomi. Semangat patriotik perlulah dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar. Semangat kukuh cintakan tanah air perlulah amatlah diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya melalui belajar memahami, tetapi juga menerima serta menghayati hakikat kepelbagaian. Sekarang kita lihat kepada kesan positif aspirasi murid terhadap mobiliti sosial pelajar. Pelaksanaan 6 aspirasi itu tadi telah bukan sahaja membentuk pelajar secara holistik, tapi juga telah memberikan kesan secara langsung kepada mobiliti sosial, iaitu keupayaan seseorang itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan dan kemahiran yang relevan. Untuk poin yang pertama iaitu persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar akan meningkatkan mobiliti sosial. 6 aspirasi murid termasuk kemahiran berfikir, kritis, kepimpinan dan pengetahuan telah membantu pelajar ini untuk mengembangkan sasiah dan keupayaan akademik mereka. Dengan persaingan yang sihat, pelajar akan terdorong untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik dan kurikulum yang secara tidak langsung akan membuka peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke institusi berprestij dan akhir sekali memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan itu, pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah akan berpeluang untuk menaikkan mobiliti sosial mereka apabila mereka dapat bersaing secara adil dalam sistem pendidikan dan pasaran kerja berdasarkan kemahiran dan juga pencapaian. Untuk poin yang kedua iaitu peluang kerjaya akan lebih luas dan secara langsung meningkatkan mobiliti sosial mereka. Graduan, hal ini dikatakan demikian kerana graduan yang memiliki kemahiran yang pelbagai seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, pemikiran kreatif dan penguasaan pelbagai bahasa akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehendak majikan dan pasaran kerja yang lebih kompetitif. Kemahiran yang lebih luas ini akan memberi kelebihan kepada pelajar dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpendapatan tinggi yang merupakan faktor utama dalam mobiliti sosial. Dan untuk poin yang ketiga iaitu meningkatkan integrasi nasional. Perkara ini, aspirasi identiti nasional dan beretika ini akan membantu membentuk masyarakat yang lebih bersatu dan juga harmoni, di mana pelajar dari pelbagai latar belakang dapat bekerjasama tanpa halangan perbezaan etnik maupun sosioekonomi. Program-program yang telah dilaksanakan seperti program BRIMO, perancangan interaksi murid untuk perpaduan, telah membuka peluang kepada pelajar untuk membina rangkaian sosial yang lebih luas termasuk rakan sebaya dari latar belakang berbeza yang boleh membantu mereka dalam pendidikan dan juga kerjaya. Dengan perpaduan yang lebih kukuh, pelajar dari semua lapisan masyarakat akan dapat menikmati akses yang lebih adil kepada peluang pendidikan dan pekerjaan sekaligus mempercepatkan mobiliti sosial dalam kalangan mereka. Seperti yang kita dapat lihat dalam paparan slide, terdapat sebuah paparan akhbar secara dalam talian iaitu sinar harian telah menunjukkan kejayaan pendidikan semasa ini dalam pendidikan Malaysia lah. Berlakunya peningkatan pencapaian dalam peringkat antarabangsa, di mana Menteri Pendidikan sendiri berkata dalam konteks daya saing peringkat antarabangsa, Malaysia telah mencatatkan pencapaian murid yang memberangsangkan dalam kajian trend matematik dan sains antarabangsa TIMSS pada tahun 2019, dan pencapaian skor individu murid dalam mata pelajaran sains adalah yang tertinggi sejak penyertaan Malaysia dalam TIMSS bermula tahun
tahun 1999. Jadi untuk program penilaian pelajar antarabangsa PISA, Malaysia telah mencapai peningkatan 13% merentas literasi bacaan, matematik dan saintifik dari tahun 2012 hingga 2018. Peningkatan skor Malaysia dalam TIMSS dan PISA ini telah menunjukkan bahawa pelajar kini lebih bersedia untuk menghadapi cabaran global, terutamanya dalam bidang sains, matematik dan literasi bacaan. Keupayaan pelajar Malaysia untuk bersaing di peringkat antarabangsa akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa secara lebih luas untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dan memperoleh pekerjaan yang berkualiti tinggi. Dengan tahap pendidikan dan kemahiran yang lebih tinggi, mobiliti sosial dalam kalangan pelajar akan lebih ketara kerana mereka dapat menembusi peluang pekerjaan yang lebih berprestij dan yang menjanjikan pendapatan yang lebih baik. Walaupun aspirasi murid dalam PPM 2013 hingga 2025 ini adalah bertujuan untuk membentuk pelajar yang holistik dan berdaya saing, akan tetapi terdapat juga cabaran yang tertentu yang boleh menghalang mobiliti sosial pelajar ini, terutamanya bagi mereka daripada golongan kurang berkemampuan atau yang menghadapi tekanan akademik. Untuk poin yang pertama iaitu tekanan emosi dan psikologi boleh menjejaskan mobiliti sosial murid. Beban kerja yang tinggi dan keperluan untuk mencapai 6 aspirasi boleh menyebabkan murid menghadapi tekanan emosi, kebimbangan dan keletihan mental dalam kalangan mereka. Pelajar yang mengalami tekanan psikologi ini mungkin kurang berprestasi dalam akademik dan juga kurikulum, sekaligus akan mengurangkan peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa ataupun pekerjaan yang lebih baik. Dan seterusnya, pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mungkin akan lebih terkesan kerana mereka kurang akses kepada sokongan seperti kaunseling, kelas tambahan ataupun program pemulihan akademik yang lain. Untuk poin yang kedua iaitu jurang pencapaian antara pelajar. Pelajar daripada kurang berkemampuan akan sukar mencapai 6 aspirasi kerana kekurangan akses kepada sumber bahan pengajaran seperti bahan rujukan, teknologi dan tuition yang berkualiti. Kelemahan dalam salah satu aspek aspirasi seperti dewi bahasa ataupun kepimpinan boleh mengurangkan lagi daya saing pelajar dalam pasaran kerja. Jurang pencapaian yang semakin melebar ini akan menyebabkan hanya pelajar dari latar belakang lebih stabil akan mendapat kelebihan dalam peluang pendidikan dan kerjaya, sedangkan pelajar daripada keluarga miskin akan terus ketinggalan. Untuk poin yang ketiga iaitu pengkelasan sekolah akan meningkatkan ketidakseimbangan mobiliti sosial ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah yang mencapai prestasi tinggi dalam aspirasi murid sering mendapat lebih banyak sumber, guru berkualiti dan pengiktirafan, sedangkan sekolah kurang cemerlang mungkin akan menghadapi kekurangan sokongan yang sama. Pelajar di sekolah berprestasi rendah, terutamanya di luar bandar, akan mempunyai akses yang lebih terhad kepada pendidikan berkualiti, menyebabkan mereka sukar untuk bersaing dengan rakan sebaya daripada sekolah elit ataupun bandar. Oleh itu, peluang untuk masuk ke universiti akan mendapatkan pekerjaan yang berkualiti tinggi akan lebih berpihak kepada pelajar daripada sekolah yang berprestasi tinggi, sekaligus menyekat mobiliti sosial pelajar dari sekolah yang kurang diberi perhatian. Seterusnya, bagi perubahan pendidikan yang ketiga iaitu iklim sekolah. Iklim sekolah ini merujuk kepada sebuah keadaan sosial dan budaya sekolah yang mempengaruhi tingkah laku orang di dalamnya. Selain itu, iklim sekolah juga dapat ditafsirkan sebagai suasana sekolah yang baik di mana keadaan persiteraannya dirasakan selesa, tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar, bergantung kepada bentuk protokol yang diwujudkan oleh pentadbir dan guru-guru. Institusi pendidikan seharusnya mempunyai persekitaran yang positif dan juga kondusif. Ini kerana kejayaan sesebuah organisasi ataupun institusi sosial itu terletak di tangan pekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Ianya bermaksud bahawa mereka lah yang bertanggungjawab untuk mencapai matlamat dan wawasan organisasi berkenaan. Antara contoh-contoh budaya yang telah diamalkan dalam sekolah di Malaysia ini yang telah mewujudkan iklim sekolah yang baik adalah seperti program Guru Penyayang dan juga sambutan hari lahir murid bersama guru. Berikut adalah beberapa contoh program yang telah dilaksanakan agar memastikan iklim sekolah ini sentiasa dalam keadaan yang harmoni, aman dan agar murid ini berasa seronok untuk datang ke sekolah. Terdapat beberapa kesan positif iklim sekolah ini terhadap mobiliti sosial pelajar. Antaranya ialah persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Persekitaran sekolah yang positif, selamat dan juga kondusif ini boleh meningkatkan prestasi akademik dan juga emosi pelajar. Apabila pelajar berada dalam persekitaran yang menyokong dan bermotivasi, mereka akan lebih terdorong untuk bersaing secara sihat dalam bidang akademik maupun kurikulum. Dan yang kedua ialah meningkatkan integrasi sosial. Iklim sekolah yang baik seperti positif dan selamat ini akan membina kepercayaan antara guru dan juga murid. Ianya akan memudahkan proses pembelajaran serta membolehkan pelajar daripada pelbagai latar belakang untuk bekerjasama dengan lebih harmoni. Dan yang ketiga, untuk menggalakkan disiplin yang lebih baik. Pelajar lebih cenderung untuk menghormati peraturan dan nilai murni dalam persekitaran yang sihat. Program anti-buli dan kesejahteraan mental di sekolah akan lebih membantu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Paparan akhbar pada kali ini telah membincangkan tentang kepadatan sekolah dan keselesaan murid, menunjukkan bahawa iklim sekolah tidak kondusif boleh memberi kesan kepada perkembangan akademik dan mobiliti sosial pelajar.
Hal ini dikatakan kerana iklim sekolah yang baik akan memainkan peranan yang penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang positif dan seterusnya mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Sekolah yang terlalu padat boleh menyebabkan persekitaran pembelajaran kurang kondusif akibat bilik darjah yang sesak, gangguan bunyi dan kurang perhatian daripada guru. Pelajar yang tidak mendapat pengajaran berkualiti ataupun interaksi yang mencukupi ini akan mungkin kurang berprestasi dalam akademik dan menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk bersaing dalam peperiksaan penting. Seterusnya, sekolah yang padat akan sering menghadapi masalah kekurangan sumber seperti makmal, perpustakaan, kemudahan sukan dan juga ruang pembelajaran yang selesa. Kekurangan akses kepada aktiviti kokurikulum dan latihan kepimpinan boleh menjejaskan pembangunan kemahiran insaniah pelajar yang penting untuk daya saing mereka di pasaran kerja nanti. Akibatnya, pelajar daripada sekolah padat ini akan mungkin kurang berkeyakinan dan tidak mempunyai kemahiran yang cukup untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka selepas tamat persekolahan. Jadi, di sini saya akan berikan beberapa contoh kesan negatif iklim sekolah terhadap mobiliti sosial pelajar yang lain. Adalah yang pertama, konflik dan keretakan hubungan. Sekolah yang mempunyai iklim yang tidak harmoni termasuklah konflik antara pelajar disebabkan perbezaan status sosial, pencapaian akademik ataupun latar belakang keluarga boleh menyebabkan segregasi sosial dalam kalangan murid. Pelajar daripada keluarga miskin akan mungkin merasa terpinggir dalam persekitaran sekolah yang mementingkan tahap ataupun mementingkan prestasi akademik akan menyebabkan mereka ni kurang keyakinan untuk berinteraksi dan membina jaringan sosial yang luas. Untuk poin yang kedua iaitu tekanan emosi dan psikologi. Tekanan akademik dan sosial dalam sekolah yang terlalu berorientasikan pencapaian boleh menyebabkan pelajar ini mengalami kebimbangan, kemurungan ataupun kurang motivasi untuk belajar. Jika isu seperti buli ataupun ketidakseimbangan kuasa ataupun persaingan yang tidak sihat tidak ditangani, pelajar daripada latar belakang kurang berkemampuan mungkin lebih mudah merasa terpinggir dan sukar untuk berkembang dalam persekitaran sekolah. Pelajar yang mengalami tekanan emosi mungkin kurang cenderung untuk melanjutkan pelajarannya ataupun mencari peluang yang lebih baik dalam kehidupan mereka, menyebabkan mereka ini kekal dalam kitaran sosio-ekonomi yang sama tanpa peningkatan mobiliti sosial. Untuk poin yang ketiga iaitu kekangan dana dan juga fasiliti akan menyukarkan pelajar untuk bersaing dalam pendidikan dan kerjaya. Sekolah luar bandar ataupun sekolah yang kurang mendapat dana sering menghadapi masalah kekurangan fasiliti seperti akses kepada teknologi, makmal sains yang baik, kelas tambahan ataupun guru berpengalaman. Pelajar yang tidak mendapat akses ini akan menghadapi kesukaran untuk bersaing dengan rakan sebaya di sekolah di bandar ataupun sekolah elit yang lain dan menghadapi persaingan yang tinggi dalam peperiksaan dan juga permohonan beasiswa. Secara tidak langsung, ianya akan membantutkan mobiliti sosial mereka. Untuk perubahan pendidikan semasa yang keempat iaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini merupakan antara ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan elemen kolaboratif, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan juga nilai. Miller 2015 telah menyatakan bahawa 6 kemahiran teras 6C amat penting untuk mencapai pembelajaran bermakna iaitu kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis, kewarganegaraan, karakter dan juga komunikasi. Kemahiran-kemahiran ini telah mempersiapkan pelajar untuk menjadi penyelesai masalah secara kreatif, berhubung dan bekerjasama di samping menjadi individu yang sihat dan bahagia yang menyumbang kepada kebaikan bersama dalam dunia yang saling bergantung pada masa kini. Gambar ajar dalam slide menunjukkan berkenaan pendekatan pembelajaran bermakna yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran bermakna dan kemenjadian murid. Ianya digambarkan dalam bentuk roda dengan 8 elemen utama yang menyokong pembelajaran yang berkesan. Yang pertama iaitu bimbingan dan pementoran. Ianya merujuk kepada memberi sokongan kepada pelajar melalui bimbingan dan sokongan daripada guru ataupun mentor yang membantu pelajar dalam membangunkan sasiah dan akademik mereka. Yang kedua ialah meneraju kepimpinan. Ianya menyediakan peluang kepada pelajar untuk membangunkan kemahiran kepimpinan dalam pembelajaran. Guru bertindak sebagai pemimpin dalam membimbing pelajar. Yang ketiga, meneraju pembelajaran. Menggalakkan pembelajaran yang berpusatkan murid, di mana pelajar aktif dalam meneroka dan memahami ilmu. Ia juga untuk membangunkan daya pemikiran kritis dan kendiri dalam pembelajaran. Yang keempat, persekitaran pembelajaran yang profesional. Ianya memastikan guru berada dalam persekitaran yang menyokong pembangunan profesionalisme mereka. Guru juga didorong untuk menggunakan amalan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima ialah penilaian dan refleksi. Guru perlu menggunakan kaedah penilaian formatif dan sumatif untuk memahami perkembangan murid. Seterusnya yang keenam ialah unpack the curriculum menggunakan KMR. Guru dan murid perlulah memahami kandungan kurikulum dengan lebih mendalam dan mengadaptasikannya dengan keperluan semasa. Dan yang ketujuh ialah digital tools and resources. Ia juga menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan dan keterlibatan murid. Dia juga dapat membantu dalam pembelajaran abad ke-21 yang lebih interaktif dan dinamik. Dan yang terakhir ialah redesigning student learning experience. Guru perlu merancang semula pengalaman pembelajaran pelajar agar lebih menarik, relevan dan juga bermakna. Akhir sekali, ia mewujudkan pembelajaran yang lebih holistik dan berfokus pada perkembangan murid secara menyeluruh.
Sekarang mari kita lihat apakah kesan positif pembelajaran bermakna terhadap mobiliti sosial pelajar, iaitu peningkatan tahap akademik. Pendekatan pembelajaran bermakna ini memastikan pelajar memahami konsep secara mendalam, bukan sekadar menghafal fakta. Penggunaan strategi seperti pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran konseptual membantu pelajar ini menghubungkan ilmu dengan dunia sebenar. Berbanding dengan kaedah-kaedah menghafal secara pasif, pembelajaran bermakna memastikan pelajar ini memahami konsep asas dan aplikasi praktikal ilmu yang mereka pelajari. Pelajar yang memahami ilmu dengan mendalam lebih cenderung untuk berjaya dalam peperiksaan, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu juga, pelajar yang daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah, yang menerima pendidikan berkualiti dan memahami konsep dengan lebih mendalam akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dan memperoleh pekerjaan yang bergaji tinggi. Hal ini akan dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka dan membolehkan mereka keluar daripada kitaran kemiskinan dan menikmati taraf hidup yang lebih baik. Berikut merupakan keluaran akhbar bernama pada 2 hari bulan 2 2023 yang telah membuktikan bahawa tajaan pengajian percuma di universiti ini mampu mengubah nasib keluarga yang berkenaan. Pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad telah berkata bahawa ramai daripada mereka yang telah dibantu ini telah cemerlang dalam pendidikan dan dapat mengubah nasib mereka dengan menjadi kumpulan profesional dan mempunyai pendapatan yang lebih baik. Dasar ini dikatakan berjaya dibentang dan dilaksanakan dan telah memberi impak yang besar bukan sahaja kepada golongan tersebut, malah kepada negara dalam merapatkan jurang kemiskinan di negara ini. Sekarang mari kita lihat pula kesan negatif pembelajaran bermakna ini terhadap mobiliti sosial pelajar. Pembelajaran bermakna sepatutnya memberikan peluang yang adil kepada semua pelajar untuk berjaya. Tetapi apabila terdapat pengkelasan sekolah dan jurang digital, ianya akan memburukkan ketidaksamaan peluang kepada golongan yang terlibat. Seperti contoh, sekolah yang mempunyai sumber yang lebih baik seperti guru terlatih, fasiliti canggih serta akses kepada bahan pembelajaran yang berkualiti akan lebih mudah untuk melaksanakan pembelajaran bermakna dengan lebih efektif. Sebaliknya, dengan sekolah yang kekurangan dana akan menghadapi kesukaran untuk melaksanakan strategi pengajaran moden. Ini menjadikan pengalaman pembelajaran pelajar ini kurang efektif dan kurang menarik. Akibat daripada itu, pelajar daripada sekolah yang berprestasi rendah mungkin akan kurang bersedia untuk bersaing dalam peperiksaan-peperiksaan penting seperti SPM dan seterusnya akan memberi kesan yang buruk kepada pasaran pekerjaan mereka pada masa akan datang. Ianya akan menghalang mereka daripada menaikkan taraf hidup melalui pendidikan. Seterusnya, untuk jurang digital. Jurang digital juga akan menghalang akses kepada sumber pembelajaran berkualiti. Hal ini dikatakan kerana pendekatan moden dalam pembelajaran semakin bergantung kepada teknologi digital seperti kelas dalam talian, platform e-pembelajaran dan penggunaan alat bantu mengajar digital. Namun, pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin tidak mempunyai akses kepada peranti-peranti teknologi seperti itu, seperti komputer riba, tablet ataupun sambungan internet yang stabil, akan menyebabkan mereka ni ketinggalan dalam pembelajaran. Sekolah luar bandar ataupun kurang membangun akan sering mempunyai infrastruktur teknologi yang lemah. Ini akan menyukarkan pelajar ini untuk menerima manfaat penuh daripada pembelajaran digital. Kesan dia, pelajar miskin mungkin kurang mendapat kemahiran teknologi yang diperlukan dalam dunia pekerjaan moden dan menjadikan mereka ini kurang kompetitif dalam pasaran kerja dan sekali lagi menyekat peluang mobiliti sosial mereka. Oleh itu, untuk mengatasi masalah kekurangan jurang digital ini, pihak kerajaan terutamanya perlulah mengambil inisiatif dengan menyediakan peranti digital percuma ataupun bersubsidi kepada pelajar kurang mampu, seperti menawarkan skim pinjaman komputer riba ataupun tablet kepada pelajar yang tidak mampu milik dan mewujudkan akses pembelajaran digital di sekolah ataupun di perpustakaan awam di mana pelajar ini boleh menggunakan komputer untuk pembelajaran dalam talian. Antara contoh program yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan ialah One Laptop Per Child (OLPC) di beberapa negara membangun dan memberikan komputer riba percuma kepada pelajar miskin untuk mengurangkan jurang digital. Akhir sekali, untuk perubahan pendidikan semasa yang terakhir iaitu inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan ini merujuk kepada pembangunan dan pelaksanaan idea, amalan teknologi atau pendekatan baharu yang bertujuan untuk menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan hasil pendidikan dan menyediakan pelajar dengan lebih baik untuk menghadapi cabaran dunia moden. Inovasi dalam pendidikan terdiri daripada pelbagai bentuk dan ia memainkan peranan yang penting dalam menyesuaikan pendidikan dengan keperluan pelajar, masyarakat dan tenaga kerja yang semakin berkembang. Terdapat 12 bidang utama dalam inovasi dalam pendidikan ini. Antaranya yang pertama ialah integrasi teknologi, yang kedua pembelajaran campuran, yang ketiga bilik darjah terbalik, yang keempat pembelajaran berasaskan projek, yang kelima gamifikasi seperti quizzes dan Kahoot, yang keenam pembelajaran peribadi, yang ketujuh dasar dan pembangunan pendidikan, yang kelapan pentaksiran dan penilaian, yang kesembilan pembangunan profesional guru, yang kesepuluh pendidikan global dan merentas budaya, yang kesebelas pendidikan berasaskan kecekapan dan yang terakhir ialah pendidikan inklusif.
Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pendidikan ini telah memberikan kesan positif yang sangat besar terhadap mobiliti sosial pelajar. Antaranya ialah teknologi telah membolehkan akses pendidikan yang lebih luas, fleksibiliti pembelajaran dan peningkatan tahap akademik yang akhirnya telah membantu pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Poin yang pertama iaitu meningkatkan keberkesanan pengajaran. Ianya telah membantu pelajar ini untuk memahami ilmu dengan lebih mendalam. Teknologi hal ini dikatakan demikian kerana teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan pembelajaran adaptif membolehkan pelajar ini belajar mengikut tahap kefahaman mereka sendiri tanpa tekanan untuk mengikuti kadar yang ditetapkan oleh guru. Dan seterusnya, pembelajaran gamifikasi game-based learning ini telah menjadikan pendidikan lebih menyeronokkan dan interaktif. Ini dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar. Sebagai contoh, kajian oleh UNESCO pada tahun 2022 telah mendapati bahawa pembelajaran berasaskan teknologi ini telah meningkatkan kadar pemahaman pelajar sebanyak 25 ke 30% lebih cepat berbanding kaedah tradisional. Untuk poin yang kedua iaitu memperluaskan akses kepada pendidikan. Ia dapat membantu golongan kurang berkemampuan ini untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Hal ini adalah kerana kelas maya dan modul pembelajaran kendiri telah membolehkan pelajar ini mengakses kursus universiti secara percuma atau pada kos rendah. Sebagai contoh, banyak universiti antarabangsa kini telah menawarkan kursus dalam talian secara percuma iaitu MOOCs, iaitu Massive Open Online Courses, yang membolehkan pelajar daripada latar belakang miskin untuk memperoleh ilmu yang sama seperti mereka yang membayar yuran tinggi. Kesannya terhadap mobiliti sosial ini adalah dengan pendidikan berkualiti yang lebih terbuka ini, lebih ramai pelajar daripada golongan berpendapatan rendah akan dapat meningkatkan tahap akademik mereka dan seterusnya menaik taraf hidup melalui pekerjaan yang lebih baik. Seterusnya, untuk poin yang ketiga iaitu memperkasa pembelajaran kendiri. Ianya telah membantu pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran baharu secara fleksibel. Antaranya, pelajar kini boleh mengembangkan kemahiran digital, keusahawanan dan teknikal melalui platform-platform seperti YouTube, Skillshare dan banyak lagi. Pembelajaran kendiri ini membolehkan pelajar yang menghadapi kekangan kewangan tetap mendapat pendidikan yang relevan tanpa perlu membayar yuran tinggi. Ini telah memberi kesan terhadap mobiliti sosial kerana pelajar-pelajar ini dapat meningkatkan nilai diri mereka di pasaran pekerjaan walaupun tanpa pendidikan formal yang mahal. Dan yang keempat, yang terakhir untuk kesan positif adalah peningkatan tahap akademik yang membantu pelajar mencapai keputusan peperiksaan yang lebih baik. Hal ini kerana teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran adaptif dan AI membolehkan pelajar ini menerima pembelajaran yang lebih diperbatikan. Sebagai contoh, kajian oleh World Economic Forum pada tahun 2023 menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan AI ini mencapai prestasi sebanyak 30% lebih tinggi dalam ujian berbanding pelajar yang hanya menggunakan kaedah tradisional. Kesannya di sini, pelajar dari latar belakang kurang berkemampuan pun dapat bersaing secara lebih adil dengan pelajar dari sekolah berprestasi tinggi dengan adanya inovasi pendidikan seperti contoh teknologi dalam pendidikan. Kita akan lihat kesan negatif inovasi pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar pula. Selain daripada kesan-kesan yang saya telah bentangkan sebentar tadi seperti jurang digital dan ketidaksamaan peluang pendidikan, inovasi pendidikan juga boleh memberi cabaran tertentu dan boleh menjejaskan mobiliti sosial pelajar ini. Antaranya ialah kesenjangan dalam kebolehupayaan guru dan kualiti pengajaran. Walaupun inovasi pendidikan seperti pembelajaran digital, pedagogi moden dan kurikulum fleksibel ini telah diperkenalkan, tetapi tidak semua guru mempunyai latihan ataupun kemahiran yang mencukupi untuk mengaplikasikan kaedah ini dengan berkesan. Sebagai contoh, guru-guru di kawasan luar bandar ataupun sekolah berpendapatan rendah mungkin tidak mendapat akses kepada kursus latihan profesional yang sama seperti guru-guru di sekolah elit, menyebabkan kualiti pengajaran tidak sekata. Akibatnya, pelajar di sekolah itu akan kurang bersedia dan mungkin tidak dapat menikmati manfaat inovasi pendidikan secara optimum. Seterusnya akan menyukarkan mereka untuk bersaing dengan rakan sebaya di sekolah yang lebih maju. Untuk yang kedua iaitu beban akademik yang meningkat dan ketidakseimbangan pembelajaran. Inovasi pendidikan sering menekankan kemahiran abad ke-21 seperti berfikir kritis, penyelesaian masalah dan pembelajaran kendiri yang memerlukan tahap disiplin dan autonomi yang tinggi. Pelajar daripada keluarga kurang mampu ataupun tanpa sokongan ibu bapa ini yang berpendidikan tinggi mungkin akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran ini. Hal ini boleh menyebabkan mereka rasa terpinggir, kurang yakin dan akhirnya ketinggalan dalam akademik sekaligus mengurangkan peluang mereka untuk meningkatkan taraf sosioekonomi melalui pendidikan. Jadi, walaupun inovasi pendidikan ini telah membawa banyak manfaat, akan tetapi ketidakseimbangan dalam akses, kualiti pengajaran dan penerimaan dalam industri pekerjaan boleh memburukkan lagi jurang sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani, pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah ataupun kawasan luar bandar ini akan terus mengalami kesukaran untuk bersaing dengan mereka yang lebih bernasib baik dan menjadikan mobiliti sosial mereka ini lebih terbatas. Oleh itu, kerajaan dan pihak yang berkepentingan perlulah memastikan bahawa setiap pelajar mendapat peluang yang sama untuk menikmati manfaat inovasi pendidikan tanpa sebarang halangan sosial. Ini kita telah sampai ke penghujung persembahan. Jadi secara keseluruhannya, perubahan dalam sistem pendidikan semasa di Malaysia ini mempunyai impak yang besar, tidak kira daripada segi positif dan juga negatif terhadap mobiliti sosial pelajar. Walaupun terdapat berbagai manfaat seperti peningkatan akses pendidikan dan kualiti pembelajaran, cabaran seperti beban kerja guru, jurang digital, tekanan akademik, tekanan
dengan emosi dan sebagainya perlulah diberi perhatian. Sebagai masyarakat yang prihatin terhadap masa depan pendidikan negara, kita perlulah menyokong semua usaha kerajaan dalam memastikan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Hanya dengan pendidikan yang berkualiti, kita mampu melahirkan generasi yang lebih berdaya saing dan mampu mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih.